Alright, Assalamualaikum. Welcome back to Botol Kereta Channel. So hari ni kita nak review satu kereta bagi saya sangat menarik. Menarik lah bagi saya kan. Hari ni kita nak review satu Satria R3 di belakang saya. So kita panggil owner, come here. Assalamualaikum. Salam. So ni owner dia. So perkenalkan diri sikit. Nama Ikram, umur 25, stay di dalam je. Nombor phone. Nombor phone oi. Alright, cuba cerita sikit. Berapa lama dah bersama kereta ni? Satria R3 ni sebenarnya beli tahun 2004, tapi bukan saya beli lah. Ni daripada atuk sendiri. Atuk daripada Kedah. So maksudnya Penang. atuk engkau driver Sepang? Yes, tak ada sampai masuk Sepang. Tapi Penang Bridge dia tapau lah. Oh lah. Orang dulu lalu Penang naik ferry, dia naik memang lalu jambatan lah. Baik macam tu lah. lah. So dah lama lah, kira turun temurun lah. Generation to generation lah. Oh, so macam mana? Ni kiranya ori lah, ori betul lah. Yes, ni original stock from kilang sendiri lah. Tak pernah ubah apa. Macam mana kita nak tahu itu kalau ori kita? Kalau kita nak tahu, first thing first, kita tengok dekat dia punya number unit dia lah. Oh ni. So basically benda ni memang boleh beli, tapi benda ni memang gila mahal lah orang kata. And bila kau beli yang tu pun dia just datang standard, tak ada, orang kata tak ada chop R3 tu. Oh. So satu lagi kalau kena tahu dekat sini, dia ada tulis nombor siri dia M24 R3 0064. So this is 064 lah. 64, ya. 64 out of 150 units yang diproduce oleh Proton sendiri lah. Tapi yang bernyawa so far kita pun nampak 3 lah. Baru nampak 3 lah kat sini. Dia punya, ada satu lagi, another one daripada No Chill. So 3 R3. Okay, Yang bernyawa cuma orang kata menyorok lah. Second benda yang kita boleh perasan dekat dia punya double stitch welding dia lah. Apa buat dia beza Satria GTI dengan Satria R3, double stitch welding dia. So dekat sini dia memang buat rapat-rapat punya double stitch. Kalau kita dapat tengok kat sini kan, macam mana nak tengok. macam mana lah? Korang bayar Ni lah, ni lah. ni. Kau ada nampak bulat-bulat ni, dia bulat rapat-rapat. Macam rebate ni. Ni dia rapat-rapat. Dia tak jarak jauh-jauh. So daripada situ kita boleh tengok chassis dia memang lagi welded, lagi rapat dan lagi kukuh orang kata. Apa beza Satria R3 dengan Satria GTI dengan Satria biasa? Basically Satria GTI, Satria R3 dia ada over fender kan? Betul? So over fender ni R3 punya rim. Dia standard lagi. Space Stock lagi aku tak sure apa brand dia, tapi bukan Olin, bukan. Olin yang R3 Lotus tu. Yang ni bukan Olin punya style. Tapi still sport spring dia terus bagi. Livery memang livery dia? Livery dia, cuma aku kena Buat balik? remake sebab yang lama punya dah kau ni. So konsep tetap sama lah. Konsep tetap sama. Kalau dari dalam pula dia bagi lagi banyak jajan lah daripada GTI. Kalau GTI steering dia steering standard Dia saya Kasih aku 19 inci kot, steering dia besar lah. So yang ni dia bagi Momo tuner punya. Seat memang sekali ataupun seat ni? Seat lain? Seat lain ke apa? Seat memang original. Seat memang ori? Ya, Momo Recaro punya bucket seat. So Memang depan belakang dia bagi. Tema R3 memang kita famous dengan merah hitam lah. Merah hitam memang dia punya tema. So kalau nampak seat belt dia pun merah. Seat belt pun ada harga ni. Ini bawa handsome kan? Seat belt merah bawa kaya panggil. Sayur ni hitam je. Belakang pun merah ke? Seat belt? Semua merah. Handsome. Oh. Alamak. Dalam plastik ni kan? Macam mana? Dalam plastik ni. Ada? Tak ada kan? Ada buat senyap lah. Rasa aku? Rasa aku? Aku tak ada. Exhaust standard? Exhaust sebenarnya dia single pipe. Tapi agaknya atuk aku tukar lagi twin pipe. Dia kata bising sangat katanya. Tapi aku tengah mencari lagi. So siapa-siapa yang sedang jual, aku nak exhaust dengan aku nak spoiler. The only thing yang tak original sekarang ni adalah spoiler dan exhaust. Tapi aku lebih pentingkan spoiler lah. Exhaust macam mana R3 yang ori? Exhaust dia ada logo R3 and exhaust dia petak. Single pipe dia petak, hujung dia petak. Yang petak dua kan? Dua ke satu? Dua GTI. Dia satu je. Dia macam wajah MME tak silap aku. Tapi same konsep lah? Same konsep, betul. Dia tak silap aku, Savvy pun ada keluarkan satu yang tu macam tu, petak agak. Wajah pun ada satu, R3 pun ada satu. Twin pipe. Tapi yang ni twin pipe-nya buat macam GTI lah. Positif lawa tapi tak boleh Dia lawa kan? Janji dia tukar exhaust guys. Jangan jadi macam kucai. Kucai tu tukar exhaust. Oh, tak boleh? Tak boleh? Kalau korang tak tahu apa lawak tu orang, check link kat sini. Editor boleh buat flashback sekarang. Menyusahkan aku lah, kau nak buat apa game. Itu spoiler dia. So original dia sepatutnya carbon fiber, lepas tu ada chop R3.
So lebih ringan lah carbon fiber kan. Tapi sayangnya dicuri, dirembat. So aku tengah mencari lagi siapa yang jual yang original punya. Kalau ada roja-roja Enjin 1 point apa? 1.8 1.8 1.8 NA. Tu lah 1.8 double kan. double head kan. Betul. So I think itulah kita punya review untuk Satria R3. Ada perbezaan dia. Slight different lah daripada GTI R3 Satria biasa. There's a slight different. Lagi nipis lah slight different dia daripada R3 dengan GTI biasa. So korang pun dah tahu enjin, korang dah tengok enjin dia, korang tengok dalam dia, korang tengok interior dia, exhaust, semua kita dah tengok. So I think that's it. So korang komen bawah. Kita nak review kereta apa lepas ni. Alright, see you guys soon. Ciao.